Suatu hari bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dah setiap orang dah duduk dalam syurga, setiap orang duduk dalam neraka, Allah Subhanahu Wa Taala panggil dua orang. Allah Subhanahu Wa Taala panggil dua orang daripada neraka. Allah panggil, "Ittiya." Datanglah daripada neraka ni. Daripada neraka. Datang dua orang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada kedua mereka, "Hal wajadtuma ghairal ladzi fa'altuma?" Dalam neraka tu, ada tak engkau dapatkan perkara selain yang engkau buat dulu di dunia? Kata mereka berdua, "Fa wa'izzatika wa jalalik." Demi kemuliaanmu ya Allah, kami tak dapatkan apa-apa pun dalam neraka kecuali apa yang kami buat dulu di dunia. Adlan wa sidqan. Satu hisab, perhitungan yang jujur dan adil. Kata orang masuk neraka tadi. Lalu Allah SWT kata, "Uda ilan nar." Kembalilah kamu ke dalam neraka. Seorang daripada mereka terus lari bergegas pulang ke neraka. Ada pun yang satu lagi duduk dan tidak berganjak sedikit pun daripada tempat ni. Lalu Allah SWT panggil kembali yang lari tadi. "Wahai fulan, datanglah kamu kembali." Datanglah kembali dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT tanya kepada yang lari tadi, "Wahai fulan, kenapa kau lari ke mana aku perintahkan kau untuk kembali ke dalam neraka?" Kata dia, "Asaituka fid dunya, afa a'sika fil akhirah." Wahai Allah, aku dah bermaksiat banyak dengan kau melanggar perintah kau di dunia. Takkanlah di akhirat pun aku masih lagi nak melanggar perintah kau ya Allah. Lepas tu Allah SWT tanya dengan orang yang duduk tadi, yang tetap tak berganjak. Apa kata Allah SWT? "Kenapa kau tak ikut cakap aku kembali pada neraka macam dia? Alam tasma' amri, kau tak dengar ke perintahku?" Katanya, "Ya Allah, tak kala engkau menyeru nama aku dalam neraka, tak kala engkau menyeru nama aku dalam neraka untuk berdepan dengan engkau ya Allah, aku yakin engkaulah Tuhan yang maha pemurah. Dan aku yakin setelah kau panggil aku, kau masukkan aku ke dalam syurga. Lalu bila mana engkau perintahkan aku untuk kembali ke dalam neraka, aku masih lagi berharap, berhusnudzon dengan engkau ya Allah, dan engkau akan masukkan aku ke dalam syurga." Apa kata Allah SWT? Engkau betul. Masuklah kamu berdua ke dalam syurga dengan rahmatku, kata Allah SWT. Pengampunan yang luar biasa.